Ada buat jalan pindah saja. Saya tengok macam kompak dapat iklan tu saja. Ada ni nampak enak. Selesai mendaftar, mohon untuk mengamalkan waktu berikut. Jadi, atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat. Saya tak tahu. Rahmat atau tuan Naras bulan kesempatan 2 minggu ada kakak kawan terima menghadiri harus mengatakan kita dari sini ada rawat jadi ada dan juga DJ Aizudin dan saya ini barisan dulu fungsi kita yang bukan dalam hati tuan-tuan dan puan sekalian. Alhamdulillah dan kita berjaya mengajarkan hadis pada hari ini walaupun dalam keadaan panas. Saya kata tuan-tuan dan puan bersama untuk dapat duit kemana daripada pihak kerajaan kita ditolong ini melalui banjir pada kualitas. Tetapi proses ini kita mengesahkan mereka yang terlibat dengan banjir ini memakan masa yang agak panjang. Sebenarnya untuk banjir Oktober kita lakukan seawal bertahun November 2024. Tetapi kali itu rekod saya kita kena query 3 data kita kena query 17 ada 2 kena query ini maksudnya senarai kita hantar tu ada nama-nama yang kita reject kena semak balik. Kita akan juga pengesahan daripada tempat-tempat semua penghulu minta supaya semak betul-betul akan tak tahu isu yang kita hadapi bukan warga negara bukan warga negara digugurkan dari senarai
ada ketua isi rumah yang alamat sama. Maksudnya satu rumah pun ada berapa orang ketua isi rumah? Kata laki orang, tiga akan ada. Sepatutnya satu saja yang dapat bantuan. Rumah kita kena naik air pun sama juga dengan tamu. Tempat pun ambil juga tamu. Penghulu pun ambil juga. JKM pun sama, JPM pun sama. Sampai ke tiga begitu. Tengok balik sekarang ini. Dia naik. Masyarakat pertama, orang yang tidak kena mati mesti pindah ke PPS, mesti ke daftar. Kalau kata daftar dan tidak pindah, itu okey lah. Yang jadi yang penting kena daftar. Namun ada di PPS. Tapi syarat yang kedua, rumah itu kena main air lah, tak ada lah. Lebih boleh dia tak pindah kan juga. Bantuan yang menyatakan rumah kena lagi dan lain berapa. Ada juga ketua nama itu. Ada juga ketua isi rumah yang tinggal di pondok. Bukan PPS. Dia kata tak kata di PPS. Dan kau ini menyebabkan proses terminasi antara JKM patah balik ke Bulu, patah balik ke tempat ataupun pada Bulu balik ke Bulu pergi ke JKM, JKM pergi ke JKM, JKM tengok pergi ke JKM negeri. Negeri pergi kepada JKM negeri, JKM pergi kepada SUK, SUK pergi ke Nagma. So proses pergi balik itu menyebabkan masa kita agak rugilah. Setelah itu saya akan masalah supaya semua peringkat pimpinan daripada kampung, penghulu, daripada jabatan yang kita itu dapat memberikan penyelesaian yang betul. Siapa yang tidak kena mandi? Supaya jangan untuk kita hantar sekali dia terus kita dapat peruntukan. Peruntukan yang kita dapat ini disalurkan negeri, seorang akan dapat ketua dan pilihan kepala akan dapat RM1,000. Maknanya kita ada bagi 2 hari. Tempoh mantap yang kita ambil sebulan. Kita boleh lebih pada yang 2 bulan kita akan berkali lagi sekali dia dapat. Tapi nasib baik betul. Kita ada yang pertama untuk berlaku 2 MTL. Layak sekali. Lepas itu masuk MTL. MTL ni mesti mahu tiba start bulan 11 sampai bulan 3 tahun berikutnya. Bagi ini sekali. Jadi kemungkinan ada yang kita dapat 2 kali. Jadi itu dia bagi bulan 10 dapat sekali. Dan bagi bulan 9 sampai bulan 3 tahun berikutnya dapat sekali lagi. Amin itu betul. Itu berapa? Saya tak rasa satu ya. Kemungkinan lalu. Jadi saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Datuk Keputusan. Sebenarnya kita sampai awal pada minggu depan sampai bulan kita ini dalam bulan ini. Tapi duit yang kita terima ni kalau katalah putus 435 orang kan dalam 435,000 yang kita buat pada hari ini. Proses keluarkan duit itu makan masa sikit lah. Perlu di bank orang boleh kita bersama dan dapat menarik penyampaian. Saya mohon kepada Datuk Rizwan kita sampai dulu sebelum layan selesaikan dulu supaya mereka yang tidak nak mandi dapat berkorban itu dapat berbantu untuk perayaan kita yang dalam pada ini. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Datuk. Bagi Bapak Amadul bersama-sama kita dapatkan kita untuk berlaku. Saja ucapan saya akan menjelaskan bahawa perkara kepada tuan-tuan dan puan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan sambutan tahniah kepada PKOB di mana semua urusan bencana banjir ini telah diuruskan dengan teratur dan tersusun. Baik sekali. Dan terima kasih juga kepada anggota APM, anggota bomber, top 4, penghulu yang bertugas lumus bila bencana banjir itu. Mereka telah kerja kuat. Apabila saya hantar barangan seperti biskut, air, mereka masih walaupun tengah malam mereka masih bertugas. Tidak lupa daripada JKM yang telah sangat membantu untuk mengedarkan kit bantuan kepada mangsa banjir.
sedikit info tentang tempatan banjir, di mana kita harap dengan siapnya, iaitu dijangka siap pada Oktober tahun depan, iaitu tempatan banjir. Harap tempatan banjir ini boleh membantu untuk mengelakkan banjir kerap berlaku. Satu lagi info, iaitu Jabatan Kampung Tanjung Krayung dijangka siap 2 tahun daripada sekarang, yang memegang belanja lebih kurang 12,9 juta. Inilah semua adalah satu inisiatif kerajaan perpaduan untuk memanfaatkan rakyat. Jadi kita kena bersyukur kepada kerajaan sekarang. Apa yang kita tawarkan, harap tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat kita, kerajaan perpaduan yang membantu. Saya nak cakap satu isu, iaitu isu kios yang sangat hangat diperbincangkan dan viral dalam sosial media. Saya difahamkan bahawa bilangan kios di daerah Temeluk ini jumlahnya adalah 83 kios. Tetapi pemohon adalah melebihi 600 orang. Jadi kalau kita nampak banyak kios belum di start berniaga, itu dalam proses. Mungkin lokaliti kena pindah, lokaliti kios itu pindah. Jadi ini bukan satu isu yang besar. 600 orang meminta untuk memohon kios yang jumlahnya hanya 83 buah. Jadi kami harap isu ini boleh diredakan dan rakyat semua tahu bahawa ini adalah satu inisiatif KPKT melalui PBT untuk memudahkan peniaga tanpa lesen. Ini satu langkah inisiatif yang baik. Dan itu sajalah yang hendak saya sampaikan hari ini pada petang ini. Terima kasih banyak. Thank you very much. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Pahang First. Terima kasih kepada saudara Eri selaku pengacara tetap dan berpencet. Yang berhormat Encik Bu Ji Wan, Ahli Dewan Undangan Negeri Melaka, bertepukan pada hari ini. Yang hormat Datuk Khairul Rizal Ramli, Pegawai Daerah Temeluk, bertepukan rangkap PDOB. Tak lupa kepada Kapten Irwan daripada ABM. Dulu panggil Jepang, ada dah JJ dari A sekarang. Apa pula? Seberapa dan Muhammad Encik Hafizul, Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Temeluk, Encik Aizudin Berupawan, Ketua Penolong Pegawai Daerah Temeluk. Cik A ini kubur sebab kepala bukan cik. Kalau tidak sekolah juga. Barisan Tok Guru, Barisan Pengurus PKK, Pembina Masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir untuk menerima bantuan wak ihsan banjir untuk selama 475 orang penerima, melibatkan jumlahnya sebanyak 435,000. Apa dekat setengah juta. Setengah juta nak
bukan di hari ini saja. Jadi bayangkanlah begitu prihatinnya kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri kepada bangsa-bangsa Bali. Semua daripada itu, kepada rakan-rakan daripada non-Muslim, tadi saya mulakan ucapan dengan selawat. Jangan risau, selawat ini kami selaku orang Islam disunatkan untuk berselawat sebelum memulakan ucapan. Tidak ada sebarang kami serapah tadi. Tidak apa-apa kami dari berkata atau burung tadi. Ini semua adalah merupakan ritual kita. Jadi kita kena bagi faham. Sebab kadang-kadang kita tak bagi faham, mereka tak faham, kita malah kenapa mereka tak faham. Jadi kita terangkan, ini adalah merupakan ritual kita. Jadi macam ibu memang dia faham, tak ada masalah dia Muhammad kepada rakan-rakan kaum Muslim. Dan hari ini telah diterangkan oleh Datuk Pegawai Daerah tadi bahawa walaupun sepatutnya yang banjir di luar musim monsun timur laut tidak layak untuk menerima bantuan, tetapi disebabkan keprihatinan kerajaan, luar musim, dalam musim, semua ini diberikan sampai ada yang akan dapat 2 kali. Ada 4 kali senyum. Kalau boleh tak banjir lagi gitu. Kita dah kira ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bantuan yang diberikan oleh kerajaan yang baik ini, kerajaan yang prihatin ini, tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama. Prosedurnya, siapa yang kena banjir, layak dapat. Betul. Tak kira Melayu, Cina, India, orang asli, kaum apa pun yang penting rakyat negara ini kena banjir, layak dapat. Inilah keharmonian kita. Tidak berpilih-pilih. Tak salah berhenti. Oi, dapat orang Melayu je. Tak. Kalau rumah Melayu kena banjir, kita bagi bantuan orang Islam, rumah Cina kita bagi, rumah India kita bagi, rumah orang asli pun kita bagi. Ini yang disebutkan sebagai kerajaan madani. Sifat jiwanya, semua yang layak diberikan bantuan, yang memerlukan diberikan bantuan. Dan dia pegawai JKN. JKN ni untuk tolong berjuta-juta setahun diberikan bantuan. Berbagai bantuan diberikan. Tak termasuk musim banjir. Bercakap soal banjir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ni masa banjir lah. Apabila berada di BPS itu menunjukkan sifat sebenar kita. Suara yang penyabar kita, suara yang gigih kita membantu orang lain, yang ringan tulang kita, yang rajin memasak kita, yang kuat membawa dia kakak lebih buat kerja kita, yang kuat komplain. Berada di situ baru menggambarkan sifat sebenar kita. Tetapi alhamdulillah, yang ada ini semua bagus-bagus. Betul. Betul. Mana ada lain? Komplain sikit-sikit biasalah. Kalau tak komplain, bukan nama orang Malaysia. Ini mesti komplain dia. Tapi tidak menimbulkan pergeseran sesama kita. Dan telah disebut juga bagaimana bantuan awal diberikan. Bantuan awal PKOB diketuai oleh Datuk Dio. Memang air, kemarin air dah siap. Dah siap dah berhubung dengan semua jabatan yang terlibat. Baik JKM, APM, Rela, Bogor dan semua sekali telah dikoordinasikan untuk memastikan bahawa bangsa-bangsa diberikan perhatian dan tindakan yang sewajar. Wajibu bersama dia terus senyap-senyap. Tahu-tahu ada orang beritahu saya, wajibu dah sampai dah. Bawa biskut, bawa air. Dia bukan jadi kebab macam balapan-balapan. Ini ada wajibu ni. Betul. Ada satu orang wadi Abdullah sana dapat memotong kayu sebatang. Heboh. Macam selesai. Sekampung bersih. Kita ni tidak. Kita buat yang penting sekali, kita buat
masalah rakyat selesai, Tuhan tahu. Nak promosi lebih-lebih tak ada. Yang penting macam inilah kerajaan ini. Apabila kena banjir, kita pastikan mereka mendapat perbezaan yang sewajar. Bukan hanya di peringkat PBS, malahan diberikan lagi wang ihsan, tanda ingatan keprihatinan kerajaan. Jadi, alhamdulillah kita dah mula projek jambatan banjir. Dipanggil projek Lebangan Sungai Bersepadu, rancangan jambatan banjir daerah Temerloh. Fasa pertama yang tersebut akan siap pada tahun 2027. Sepanjang 5 km bermula daripada pejabat pos dekat Baikal tu bawa ke Sungai Ketapel ni dekat Bomba. 5 km. Tahu berapa harga? 5 km 48 juta dekat 50 juta. Mahal. Tetapi dibuat untuk ketahanan selama berapa puluh tahun. 100 tahun. Kita dah bertahan, mati, hidup balik, ada lagi jambatan banjir. 100 tahun. Dia boleh lalu kereta, boleh lupa tak? Nak memastikan bahawa bencana banjir ini dapat dikurangkan risiko. Tapi dia kalau sebab tak dapat wang ihsan, kita tebuk pula jambatan banjir itu. Dia tak dapat keluar duit RM1,000 ni, kita tebuk nasi sebagai air masuk. Ada berkurang dia. Pandai dia buat kereta gitu. Kemudian fasa kedua, daripada Sungai Ketapel bawah ke Tanjung Gamat, dari Sungai Semangkai. Tahu berapa harga dia? Dia 20 berapa kilometer? Harganya 300 juta. Belum termasuk fasa ketiga daripada apa nama tu Sungai belakang Jabat Port bawa Kelantan. Itu murah sikit, 20 juta. Dari keseluruhan projek jambatan banjir untuk Parlimen Temerloh 48 juta, campur 380 juta, campur 20 juta. Sejumlah 448 juta untuk kawasan kita sahaja. Jadi kita kerajaan walaupun parti kita ni kalah di kawasan ini, tetapi kerajaan ini berfikir tanpa mengira parti apa-apa pun, kita nak bantu rakyat, nak bela rakyat supaya rakyat ini boleh hidup dengan sejahtera. Bukan hanya omong kosong. Ini kan kali-kali kerajaan ini berbuat. Katakanlah benda sosial media ni kan ada tengok cikgu buat, kan semua skema semua tu. Tengok apa saya cakap di skema. Tengok Ratu Naga. Kita tengok kebenaran, dapatkan fakta yang sebenar, supaya akhirnya kita akan memilih parti yang betul untuk meneraju dan mentadbir negara yang tercinta ini. Ramai yang boleh berjanji, ramai yang boleh berkata-kata lunak dan enak untuk halwa telinga kita, tetapi hakikat yang membela rasa kita sebenarnya parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Tuan-tuan, ada kesempatan saya nak bercakap sikit. Saya faham ramai yang sekat 3 WB, DAP itu ini, DAP itu macam tu. Betul tak? Malah saya kata DAP tak tahu pasal apa. Mungkin sebab dulu kita mengajar macam itu lah. Tetapi kita lihat dengan naluri kita, dengan mata hati kita, tengok bagi ini. Apa sebab kita nak malu kali ini? Senyum, somong, cakap lembut. Jangan dengar cerita orang ini, tuan-tuan. Kita ini Allah Ta'ala beri kita dia mata untuk melihat, dia rasa dan pemikiran kita, tengok dengan mata hati kita. InsyaAllah kita akan dapat yang terbaik. Tuan-tuan, puan yang dikasihi sekalian, satu lagi saya nak berpesan. Pemberian wang ihsan ini, namun wang ihsan, hari kena faham, bukan semestinya setiap kali banjir akan dapat. Tetapi insyaAllah kita cuba biarkan agar setiap kali banjir akan dapat.
Ini bukan hak seperti bagi ihsan. Ihsan ini dia kira budi bicara. Contohnya yang haji bulan 10. Kalau ikut SOP daripada Dhamma, luar musim monsun timur laut tak layak. Tetapi ibu ejar kepada Datuk Lio ni nak minta kita buat tentang kerja, nak minta juga disantuni, diberikan satu hati untuk kepada yang kena haji di luar musim monsun timur laut. Alhamdulillah ada kerjaya mendapat. Kita menunjukkan kepada Datuk Lio. Tuan-tuan, kita berhukum dapat Datuk Lio ni dia nanti berdatang kerja. Sebab itu teman-teman banyak benda datang. Nama dia mau getah kerja dia boleh buatkan dia thesis PhD. Memang hebat. Jadi kita doakanlah semoga semua tim ini, semua pasukan ini akan terus bekerja dengan lebih baik. Tak kecuali Tok Guru ni saya faham, Tok Zarif. Sampai Tok bertiga ni sebab kebanjir itu. Ini semua ni berkorban untuk kita tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya nasihatkan. Takdir kalau berlaku bagi bencana ini, kita datanglah dengan berlapang dada dan kita juga hendaklah membantu di pusat-pusat pemilihan kita. InsyaAllah dengan kerjasama yang diberikan semuanya akan berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang hiruk-pikuk yang berlaku. Tuan-tuan puan-puan sekalian, InsyaAllah ini merupakan antara bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada semua rakyat dan juga komuniti yang lain. Dalam masa yang sama, akan ada bantuan-bantuan lain. Kalau kerajaan yang terima hal ini, serba segi dia beri bantuan. Anak sekolah dia beri bantuan, masuk universiti dia berikan bantuan. Dia tak nak masuk ini. Nak beritahu kepada ibu bapa yang ada di sini, untuk anak-anak yang akan masuk pusat pengajian tinggi, layak untuk mendapatkan bantuan daripada Yayasan Faham. Otomatik RM200. Dengan kawan ada dapat, semua dah dapat. Yayasan Faham. Yang kedua, kepada yang beragama Islam, majlis agama Islam Faham menerusi perhitungannya, layak dapat RM800. Semua dah dapat. Beritahu anak-anak kita. Kalau menurut saya, sikit-sikit boleh bagi insyaAllah. Banyak tidak. Tetapi kita sebagai wakil kerajaan saya bagi, kita akan pastikan bahawa semua nasib penduduk di kawasan ini terbela. Kita bukan hanya sekadar cakap-cakap kosong. Ramai yang berjumpa dengan saya masa nak belajar, yang benar-benar susah kita bagi bantuan yang agak banyak. Kita memikirkan duit Yayasan Faham tak cukup, duit majlis agama Islam tak cukup, kita tambah lagi. Supaya jangan disebabkan kita tak bantu mereka tak pergi belajar. InsyaAllah. Berbagai bantuan diberikan. Ini ada di kad yang untuk warga emas, diberikan kad kasih makmur, ada 500. Dan untuk belanja lah, ambil ubat lah, ubat darah tinggi, dan terkisi mati berlaku, ambilkan 500. Untuk dah bayar. Itu pun bisa dibelanjakan untuk kad kasih makmur itu. Kerana ini membelanjakan hampir 13 juta itu. Sudah betul. Tetapi kerajaan ini apabila ada hasil yang mencapai lebih daripada 1 bilion, sudah pasti sebahagian besarnya akan dikembalikan kepada rakyat yang memerlukan. Kita dan bapak sekalian, insyaAllah hari ini kita akan sampaikan bantuan awal Yayasan Faham dan kita doakan agar banjir bencana tidak berlaku ataupun kuranglah berlaku di tempat kita. Kepada penduduk yang menjadi bangsa banjir, saya doakan semoga anda semua dapat menghadapi musibah yang melanda. Dan tadi saya beritahu ada yang kena reject. Ini saya pengalaman saya dulu 2014 masalah yang besar. Ada hal rumah berada dalam lockdown. Disebabkan mereka tak dapat bantuan dari biasa. Tapi ingat, sesiapa yang buat persiaran palsu akan diambil tindakan. Ada tindakan. Beritahu, yang kita punya masalah tak dapat tindakan. Kadang-kadang hak maju-maju. Mana tahu kalau dulu. Tapi ingat, kalau terlulus
Tapi kalau ia buat persiaran palsu, akan ada tindakan undang-undang yang akan dikenakan. Jadi kita percaya bahawa kita ditelus, segala-galanya kita telus, dan supaya benar-benar rakyat akan mendapat yang sepatutnya, insyaAllah. Dan akhir sekali, saya nak berkongsi bagaimana kita mendapat rahmat dapat daripada keberangkatan Tuan Budi patut berbagi dan Tuan Sultan Mahal. Tuan Tuan kali kemarin datang untuk menyantuni masa-masa bagi. Dan Tuan Tuan datang bukan saja-saja di samping membawa daulat Tuan juga membawa alat-alat tertentu yang kita semua faham. Tapi semuanya semasa Tuan berangkat semua diberi dalam keadaan kita atur. Alhamdulillah. Begitu juga tempat yang Tuan telah berangkat, yang bangunan besar tak betul. Dia buka pecah. Maka orang tu kurniaan Tuan tu dapat duit, besar dapat dia tahu. Ada hak niaga untuk 2 kali ada. Memang Dato' Joe dia akan pastikan ni. Pasal 16 hari. Dia buat apa yang kita tak dapat kamu ni? Orang dah berangkat. Itulah yang dia tempat lain pula. Ada tempat-tempat kalau faham. Jangan dibetapi di orang kampung. Mari kalau Tuan tu dah berangkat, NP pergi tempat lain. InsyaAllah. Mari tak sampai tu ada rezeki. InsyaAllah lain kali tu. Kalau ada. Bukan rezeki. Kalau ada kelapangan, kita akan pergi tempat lain pula. InsyaAllah. Dan terlibat yang lakukan. Dan itulah saja. Lagi sekali tuan-tuan, saya minta tolong. Kita sebagai penghargaan kepada semua frontline kita berikan kepukan gemuruh kepada mereka. Semoga dengan kepukan ini memberikan semangat dan juga motivasi kepada mereka untuk berkhidmat dengan lebih baik lagi untuk membantu kita semua di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?